Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. So, hari ini adalah pada 25 Mei 2026. Okey, so kita nak lihat kepada SCPO untuk minggu ni dan pada hari inilah, iaitu pada hari Isnin. Minta maaf, hari Jumaat itu tiada video sebab saya attend di event ini. So, ya. Jadi masa agak sedikit tight lah untuk saya buat video. So, untuk hari ni saya nak buat video untuk anda. So, sekarang ni FCPO pada hari ni ada sedikit data rilis ya pada hari ni dan ianya react untuk gap up. Tak apa, kita tak nak lihat kepada data, kita nak lihat kepada pergerakan FCPO. Now, ianya berada di kawasan yang I can say significant support resistance. Dia pernah menjadi pernah menjadi support, resistance dipecahkan dan ianya datang semula ke kawasan support. Yang mana telah dipecah ni jadi support lah. Dan sekarang ni untuk movement semasa, kalau anda melihat dekat kawasan sini, ianya ada sedikit divergence. Yang mana harga turun ke bawah tapi indikator naik ke atas. Indikator di sini ada flat lah lebih kurang. This one we can see divergent RSI. Ni kita guna RSI. Satu lagi kita ada MACD. Ataupun anda guna AO pun should be boleh nampak lah. Okay, MACD. Okay, nampak kat sini. Dia naik, price turun. So now, indicates ada bullish punya movement lah. Okay. Cuma sekarang ni structure-nya dari sudut structure kita masih melihat ianya dalam keadaan. Kemudian kita lihat dekat sini kita ada candle seterusnya yang cuba mematikan candle hitam ini. I mean candle bearish ni. So let's say lah kalau saya nak tanya kepada anda, structure uptrend macam mana? Okay, cuba fikir. Pejam mata fikir structure uptrend. Okay. So structure uptrend dia akan ada high,